Kami mulakan Buletin Awani dengan Perhimpunan Haram kini beralih ke KLCC dan untuk perkembangan terkini Perhimpunan Haram kita bersama wartawan Astro Awani Malina Manaf. Malina, bagaimana perhimpunan di KLCC, Mar? Okey, dan sebenarnya perhimpunan saya tak sempat melihat apa yang berlaku, tapi kalau melalui pertanyaan pada sasaran mata ni katanya perhimpunan tidak sempat merebak, maknanya berjaya dikawal oleh pihak polis Persekutuan FRU dan mereka diminta bersurai, tetapi ada juga beberapa pihak yang enggan menerima arahan kuasa. Dan sekarang sebenarnya as we speak pihak FRU dalam proses mengosongkan sekitar kawasan KLCC. Mereka mula beransur secara berperingkat kerana dikabarkan keadaan di sini sudah berjaya dikawal, dan begitu juga dengan pasukan polis. Tetapi ada lagi orang ramai yang masih enggan berganjak kerana mungkin merasakan ada pesta yang berlaku dan mahu melihat apa yang polis lakukan dan sebagainya untuk mengawal keadaan. Tetapi apapun, kalau ikutkan saya beransur dari Kampung Baru beralih ke KLCC. Tetapi kalau kami sempat datang tadi, cuma melihat FRU berjaya mengawal protes dan merebak jauh lah. Cuma KLCC tadi jalan banyak tertutup, tapi sekarang ni dah beransur-ansur dibuka. Jalan Ampang baru dibuka, FRU baru saja lalu di hadapan saya. Itu juga Jalan Piramli, dan saya harapkan mungkin alhamdulillah ini petanda baik, dan mungkin harapan mungkin saya berkongsi harapan yang sama dengan seluruh rakyat Malaysia bahawa mungkin keamanan ini akan kekal buat masa inilah. Tidak ada lagi protes-protes di jalanan seperti yang berlaku awal hari ini sehingga tengah hari dan petang lah. Ya, tapi itu harapan Malina tapi kalau kita mengikut pengamatan ataupun maklum balas yang Malina dapat di sekitar KLCC itu, barangkali mereka akan perarakan yang akan pergi ke mana agaknya menuju selepas KLCC ni? Kabar-kabarnya tadi ada beberapa peserta perhimpunan yang tak ditangkap tu telah bertanyakan arah jalan ke Greenwood, dan kami pun dapat kabar dari rakan-rakan media ada pertemuan anggota parti politik PAS akan berlaku di Greenwood, dan kami tak pasti adakah proses itu akan merebak ke sana. Tapi kalau ikutkan tadi, selepas disuraikan oleh pihak FRU, kumpulan-kumpulan ini berpecah kepada beberapa kumpulan kecil. Ada 15 lebih kurang 5 kumpulan dari 5 pemimpin, dan saya pun tak pasti, tapi memang berpecah di sekitar KLCC, dan ada yang berarak dalam kumpulan kecil menaiki LRT. Mungkin ada juga bas yang menunggu di tepi jalan dan sudah mengangkut beberapa peserta protes. Tapi sehingga kini kami belum dapat lagi maklumat lanjut apakah yang akan berlaku. Tetapi kami tahu akan ada berlaku sesuatu di Greenwood. Mungkin pertemuan anggota pemimpin parti politik dari PAS. Tapi sehingga saat dan detik ini masih berdapat disahkan adakah ia petanda protes ini akan merebak ke sana. Masih lagi menunggu kabar berita daripada rakan kami dan yang lain. Okey, dari pandangan Malina di sana, mungkin ada provokasi-provokasi yang dibuat oleh mereka di sana, Malina. Okey, saya sebenarnya nak meluahkan rasa kecewa kerana polis dah beri amaran banyak kali jangan masuk ke kawasan-kawasan bandar. Tapi kalau hari ini, kalau pengamatan saya dari Kampung Baru sampai ke Jalan Chowkit dan kemudian datang pula dengan LRT menuju ke KLCC, saya agak terkejut kerana selepas arahan-arahan ini masih ada lagi pihak-pihak, saya tak tahu mereka bersindung di belakang pihak mana yang masih mahu menuju ke kawasan protes, sama ada untuk menyertai protes Perhimpunan Haram ataupun mahu melihat seperti mana saya katakan tadi, macam umpama pesta pada mereka hari ini, apa yang berlaku hari ini. Itu pengamatan saya. Tetapi kalau ikutkan provokasi, memang ada. Polis secara berhemah telah meminta secara baik kerana mereka berkumpul di tempat yang tidak dibenarkan. Tetapi apabila pasukan FRU mara ke kawasan mereka, FRU telah mengatakan undur, tetapi masih ada provokasi dan menghina pula pasukan keselamatan itu. Dan kita boleh agak bahawa benda ini sebenarnya mereka sendiri yang mencetus masalah bagi mereka hingga akhirnya ditangkap dan sebagainya. Tetapi itulah kekecewaan saya kerana dah diberi amanah beberapa kali tapi masih enggan mematuhi, dan akhirnya disalahkan pula pada pihak kuasa. Dan saya cuma berharap perkara ini tidak berlaku. Ingatlah bahawa dengarlah apa saja pesanan yang telah diberi oleh pihak kuasa itu. Janganlah terlibat dengan Perhimpunan Haram kerana bukan saja masalah anda sendiri, tetapi semua pihak
bukan saja ni, semua yang melihat. Malah kalau pelancong asing ada di sini pun kami diberitahu berdepan kesukaran kerana banyak pusat beli belah ditutup. KLCC sendiri pintu dah telah disil, LRT ditutup, banyak menjejaskan operasi harian warga KL dan juga pelancong. Dan apatah lagi orang-orang media macam kita yang memang perlu melaporkan apa yang berlaku, tapi berdepan kesukaran kerana masalah-masalah yang telah dicetuskan oleh pihak yang tak tanggungjawab ini. Baik Mar, terima kasih ya.